Yang betul. Seterusnya, saya juga nak mengucapkan tahniah kepada Ketua Pembangkang kerana berjaya membentangkan satu gagasan yang baik yang menjadi kerangka untuk memandu pemikiran kita mengenai apa yang Perikatan Nasional boleh tawarkan jika memerintah negara. Saya rasa dalam ucapan itu, kalau kita lihat reaksi rakyat, banyak yang positif. Tapi saya rasa kita kena minta maaf juga sebab momentum sambutan rakyat terhadap ucapan itu dimatikan dengan pengumuman yang agak tidak kena tempat daripada parti saya sendiri. Betul. Terima kasih, saya nak minta penjelasan sikit. Elok-elok sikit. Sahabat saya Tasik Gelugor, berkenaan dengan isu yang telah dibahaskan tadi, perkara yang dibangkitkan oleh Ketua Pembangkang. Saya dengar Ketua Pembangkang juga mengatakan bahawa tidak perlukan projek LRT di Pulau Pinang. Mungkin perkara itu saya tidak sehaluan lah. Tapi dalam konteks yang sama, saya nak tahu pendapat daripada Tasik Gelugor berkenaan dengan siapa yang lebih layak menjadi Perdana Menteri di sebelah sini. Itu soalan saya. Adakah Yang Berhormat setuju dengan saya, Pagoh ke atau Yang Berhormat Larut yang layak jadi Perdana Menteri? Itu soalan saya. Jawapan kepada persoalan itu biarlah kami di sini yang buat keputusan, dan selepas itu kalau nak ikut baru boleh sokong selepas itu. Jadi kita tak. Tapi saya ingin tahu pendirian sekarang. Yang betul. Ini ambil masa saya. Terima kasih atas usaha yang tidak begitu berjaya pada hari ini. Dalam ucapan Ketua Pembangkang juga beliau saya tanya sebab Pagoh hadir. Dalam ucapan Ketua Pembangkang, beliau juga menyatakan bahawa Belanjawan 2026 ini gagal memberi keyakinan kepada rakyat. Belanjawan ini tidak berani untuk memperkenalkan langkah-langkah yang benar-benar baru untuk memacu pertumbuhan ekonomi negara. Bagi saya, belanjawan ini terlalu selesa dengan retorik yang terlalu banyak dan tidak berpaksikan kepada reformasi sebenar. Tidak ada pengumuman-pengumuman yang benar-benar baru dari segi perubahan struktur ekonomi maupun nilai ataupun budaya pentadbiran.